Projector Next Gen N500 Pro. Projector yang gambar dia memang sharp, cantik dan puas hati. Jom aku unbox dan review sikit untuk korang. Dalam kotak dia korang akan dapat manual, kabel power, remote, HDMI kabel dan semestinya projector Next Gen N500 Pro. Yang best dapat dia ni boleh adjust sampai 180 darjah. So senang nak set angle yang korang suka. Korang boleh nampak kat belakang dia ada audio jack, 1 port HDMI dan 2 port USB. Lengkap weh untuk apa-apa connection. Benda paling best pasal projector ni dia dah siap ada Android 13. Jadi korang boleh layan movie terus macam guna Android TV. Dalam dia dah ada app macam YouTube dan Netflix siap dah install. Kalau tak cukup boleh install lagi dari Play Store. Mudah gila kan? Untuk fokus gambar korang tak payah pusing-pusing lens. Guna remote je. Adjust sampai gambar jadi perfect. Serius senang. Tengok ni gambar dia memang betul-betul HD. Detail dia jelas, warna dia bibit. Kalau tengok movie guna projector ni memang feel macam kat wayang. Tapi yang lagi best korang tengok kat rumah je santai-santai. Suara dia pun kuat dan jelas. Tak payah nak tambah speaker lagi. Satu set ni memang cukup dah untuk layan movie puas-puas. So kalau korang tengah cari projector yang best, aku memang recommend projector Next Gen N500 Pro ni. Harga tengah promo sekarang. So jangan tunggu lama-lama. Aku dah letak link dekat bawah. Klik je terus beli. Cepat weh sebelum habis stok.